Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Berikut merupakan jumlah mata yang bakal dipungut oleh Malaysia berserta kedudukan terkini FIFA sekiranya berjaya mengatasi Nepal. Perlawanan pertama kelayakan Piala Asia 2027 menjadi medan ujian buat pengendala baharu Peter Klamovski untuk memacu era baharu Harimau Melaya. Skuad kebangsaan melayan kunjungan pasukan ke-175 dunia Nepal di Stadium Sultan Ibrahim dengan senarai awal 30 orang pemain telah dipanggil bagi menyertai kemelatihan pusat. Malaysia bagaimanapun berpeluang untuk menghampiri kedudukan jiran tetangga Indonesia sekiranya melakar kemenangan ke atas Nepal. Harimau Melaya bakal memperoleh tambahan 8.56 mata FIFA sekiranya menewaskan Nepal untuk mengumpul 1,123.58 mata secara keseluruhan. Kemenangan bakal membolehkan kedudukan Indonesia 130 dan Malaysia 131 dalam ranking FIFA hanya dipisahkan dengan 3 mata sahaja, tatkala Sang Garuda akan melayan kunjungan jago Timur Tengah, Bahrain, pada 25 Mei ini. Kedudukan jago Asia Tenggara kekal menjadi milik Thailand yang menghuni tangga ke-97 di Asia disusuli oleh Vietnam 114. Satu lagi aksi kumpulan F melibatkan pertemuan antara Vietnam dan Laos pada hari sama jam 7.30 malam waktu tempatan.